Halo, Assalamualaikum. Saya Kua daripada Best Wing Solution, Ceras, Kuala Lumpur, Malaysia. Hari ini, pada malam ini, saya akan buat satu video yang agak panjang. Dan daripada video ini, saya akan perkenalkan series yang terbaru daripada produk EcoFlow, iaitu series yang ketiga daripada produk-produk yang semua ada di sini. Dan saya akan tunjuk anda satu persatu di mana anda akan memahami perbezaan setiap satu model. Okey. So pada malam ini saya akan buat video ini dengan 4 atau 5 perenggan ya. So setiap satu kategori saya akan introducekan satu produk, iaitu saya akan perkenalkan satu produk. Okey, untuk setelah introduction, okey, saya akan start dengan model yang paling kecil yang menggantikan model River 2, iaitu yang ini kita panggil River 3. So, selepas tu saya akan teruskan dengan perenggan yang seterusnya untuk cerita tentang model yang agak popular ni, iaitu River 3 Plus. Okay? Dan setelah model ini campur dengan dia punya extra bateri, iaitu bateri tambahannya yang boleh dikembangkan kapasiti. Ini EB300, ini EB600. Dan macam mana kita buat dia punya pencantuman. Dan selepas itu saya akan cerita juga dengan perenggan yang seterusnya, iaitu pada model yang advance ataupun yang lebih popular untuk camper truck adalah Delta 3 Plus, Delta 3 Plus. Dan seterusnya pada akhir video saya akan perkenalkan model yang abang paling besar, iaitu model Delta Pro 3. Okey, iaitu model yang ni lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan satu step by satu step, satu produk by satu produk. Okey, so dengan terima kasih anda kalau mengambil masa yang panjang untuk tengok video saya, dan sekiranya anda nak tahu sesuatu produk yang khusus pada model itu sahaja, anda boleh scroll sebab saya akan buat perenggan-perenggan itu dan untuk senang kepada anda. Alright, so sekarang saya akan mula dengan perenggan yang pertama. Ini adalah model River 3 UPS. Okey, yang model yang paling kecil dalam River 3 series UPS. Jadi model ini boleh dikatakan model yang gantikan River 2 yang sebelum ini. Ini adalah model River 2 yang kecil. Okey. So nanti saya akan comparekan dia punya berat dan cara kita pegang. Okey, ini adalah River 2. Okey. So River 3 ni dia adalah satu power station yang agak simple. Okey, jadi dia ada pemegang di belah belakang macam dulu jugalah, tapi yang dulu tu dia terkeluar sedikit macam ini. Okey, dan yang ini dia buat lebih slim sikit kalau kita compare. Okey, kita boleh nampak yang River 2 ni ada tinggi sikit. Okey, berketul. Yang ini berketul juga tapi dia nipis sikit, dia rendah sikit lah. Okey. So, dulu dia punya charging semua dekat belakang. Okey, AC ataupun DC. Dan sekarang ni dia buat dekat tepi ni. Okey, jadi daripada sini kita boleh tengok. Okey, dia ada sama, dia ada ini casing, kita boleh buka, dan ini adalah untuk AC dan ini adalah untuk DC dan solar lah. Okey, jadi tempat untuk keluar angin daripada kiri ke kanan lah. Okey. So model ini dia lebih ringkas, dia punya power button di depan tengah dia lebih kurang sama saja dengan River 2 ya. Dan satu saja plug untuk AC. Dan satu lagi plug untuk DC 12 watt cigarette lighter port lah. Dan cara untuk on dia manually secara begini. Okey. Ada type C dan dua type A lah. Okey. Screen dia paparannya lebih sama dengan yang River 2 dulu. Jadi untuk konsep ini, dia punya board yang ke dalam tu dia telah menipiskan dan sangat selesa kita boleh hold. So, yang ini kita punya berat untuk mesin ini lebih kurang dalam 3.5 kg. Okey. Dekat sini ada tulis lah. Ini adalah kotak originalnya. Okey, untuk River 3, okey. Dan untuk model ini dia punya charging, okey, pun perlukan lebih kurang dalam 1 jam. Okey, 1 jam. Daripada 1 jam ke bawah anda boleh dapat charge. Dia punya maksimum dalam 1 jam sudah tentu dia akan penuh. Untuk sound kipasnya masih lagi lebih kurang daripada 30 dB, iaitu tak begitu bising.
Okey, nanti kita compare dengan series yang apa tu? Yang River 3 Plus, kita akan tahu dia punya perbezaan ya. So yang ini kita punya watt hours, iaitu dia punya capacity ya, tenaga yang disimpan di dalamnya. Dia hanya ada 245 watt hours. Kalau bandingkan dengan yang dulu ni, dia ada 256 ya. Tapi perbezaan tu ada sedikit sahaja, tak ada banyak beza lah. Okey, yang paling penting, important untuk model River 3 UPS ini, dia dikhususkan untuk kegunaan, bukan hanya untuk kita pergi outdoor camping ke apa. Dia boleh digunakan secara profesional, menjadi satu UPS untuk kita punya produk dekat rumah, macam komputer kita ke apa. Jadi bila kita pasang kita punya komputer, sekiranya ada tenaga tiba-tiba padam, okey, blackout lah, okey. Jadi mesin ini boleh teruskan kerjanya untuk jana kuasa, untuk CPU ataupun apa-apa alat-alat elektrik yang kecil di mana digunakan di rumah sebagai backup anda. Okey. So model ini dia punya UPS system itu dia sudah kurangkan, okey, kurangkan dia punya millisecond, iaitu daripada dulu kita ada 30 millisecond, yang ini lebih kurang lagi, kurang daripada 10 millisecond. Dia boleh automatic, jadi bermaksud LCD ataupun komputer yang anda guna itu dia tidak akan dipadamkan. Okey, dia akan teruskan you punya kerja sampai anda tahu sudah blackout, so you pergi save you punya file ke semua, jadi tak hilang lah maksudnya kita punya kerja tu. Okey, so saya akan cuba ceritakan dia punya capacity. Saya dah cerita 245 watt hours. Okey, baterinya okey. Khususnya bateri daripada River 2 pun sudah sampai lithium iron phosphate LFP. Jadi sudah tentunya yang ini juga samalah. Jadi untuk cycle ni, untuk 3000 cycle itu secara biasalah. Okey. Jadi kegunaan mesin ini jangkau boleh sampai ke maksimum lebih kurang dalam 10 tahun lah. Okey. So untuk River 3 saya cover sampai sini saja, sebab ada lagi benda yang saya akan cerita dalam perenggan yang seterusnya. Okey. Alright, kalau ada apa soalan tentang River 3 boleh tanya kami di message ataupun kontak kami ya. So untuk ini saya rasa River 3 memang berbaloi kalau untuk nak dapatkan satu power station yang kecil dan tak begitu berat, yang kita boleh letak di dalam backpack kita kalau kita hiking ke apa. Jadi ini adalah model yang sesuai. Okey, kalau untuk model ni pun sama juga. Okey, dia pun senang. Tapi model River 2 ni sekarang masih ada dalam pasaran, tapi mungkin masa akan datang yang akan mungkin yang ni akan discontinue dan diteruskan dengan produk yang baru River 3 ini. Okey, so untuk yang ni saya akan pergi ke perenggan yang kedua untuk produk yang seterusnya. So kita kembali untuk perenggan yang ini adalah untuk River 3 Plus. Okey, River 3 Plus. Okey, model ini lebih banyak sedikit saya akan sentuh sebab model ini memang dia lebih komprehensif. Dia bermaksud dia boleh cantum dengan extra battery. Yang tadi kita cerita tentang yang model River 3 UPS tu, dia tidak boleh expand. Bermaksud dia tidak boleh dikembangkan dengan bateri tambahan lah. Okey, so yang kat sini boleh tengok ini adalah kotak extra battery. Yang kecil ini adalah EB300 dan yang besar ini adalah EB600. Okey, so setiap satu extra battery dia ada kapasiti yang ekstra. Okey, untuk model main unit iaitu model yang ni, okey, dia akan tambah 286 watt hours untuk yang ini, campur dengan EB300 iaitu 286 lagi. Jadi bercantum sekali anda akan dapat 572 watt hours. Okey. So kalau sambung dengan main unit dengan EB600, okey, anda akan tambah 286 kali 3 iaitu 1 daripada 286 daripada sini watt hours campur dengan EB600 ini ada 572 watt hours. Jadi semua sekali campur untuk model ini dengan model EB600 anda akan dapat 858 watt hours. Okey.
Itu adalah capacity bateri, penyimpanan tenaga elektrik di dalamnya. Okey. Alright. So sekarang saya akan cerita sedikit tentang River 3 Plus. Okey, model ni dia beza cara panggil, ini River 3 Plus. Yang tadi itu River 3 UPS. Yang ni ya. Okey, yang ini adalah River 3 UPS. Jadi bila kita cerita tentang ni, kita cerita River 3 UPS. Kalau yang ni kita panggil River 3 Plus. Okey. Right, so saya akan sentuh dengan lebih teliti tentang model ini. Model ini memang dia lebih dikatakan memang bukan facelift lah ya. Dia bukan facelift macam kereta. Dia memang ada benda yang tukar banyak, skrin pun tukar, design pun tukar. Yang ini dia macam kita punya River 2 Max dengan River 2 Pro, dia sudah cantum sekali lah, tapi dia boleh diasingkan kapasitinya dengan pilihan keperluan anda sendiri. Okey. So sekarang kita tengok ni. Okey, River 3 Plus, okey. Untuk power dia dekat sini lah. Okey. So kalau saya dah off macam ni, okey, kalau saya on balik, okey. Tekan macam ni, kita on balik. Okey, model ini dia punya berat ya, dia punya berat 4.7 kg. Okey. Okey. Lebih kurang dalam 4.7 kilo lah. Okey. So dia ada bagi plug UK yang official, kita punya stok dekat Malaysia, UK plug. Satu dekat depan. Tu dia kat belakang ni, tengok. Dua lagi dekat belakang ni. Okey. AC. Kita ada 3 plug macam River 2 Pro lah. Okey, lagi special sikit dia punya casing kat belakang ni, bila kita nak buka, kita nak angkat ni turun. Sahaja dia terus masuk ke dalam. Okey. Dia macam satu drawer lah. Ini adalah AC input untuk kita charge macam biasa. Ini adalah untuk DC, solar charging ataupun car charging. Dan yang ini pula adalah USB ya, USB Type B ni. Ini kita ada special untuk macam bagi UPS kepada kita punya printer ke, ataupun kita punya device yang memerlukan tenaga melalui USB ni lah. Okey, kat depan ni, okey, ini kat belakang, handle dia kat belakang, okey. Lubang kipas kat kiri dan kanan sama. Okey, macam dulu juga. Okey, depannya tak ada wireless kat atas, okey. Depan saya cerita dulu, ini adalah dia punya DC, okey, 12 watt, okey, yang sudah regulated. AC dekat sini. Ini adalah Type C macam biasa, Type A, okey. Dan Type C ni ada kemajuannya, okey. Ini penting, kemajuannya. Okey, dia ada 140 watt. 100 watt ya. Okey, saya tak pakai cermin mata. Okey. So, yang ini adalah dia punya screen, input dan output. Okey, kalau kita charging punya masa, kita akan nampak lah ada nombor dekat sini. Kalau kita pakai punya masa, kita akan nampak ada nombor dekat sini lah. Okey. So, yang ini juga ada tambahan lagi satu. Ada lampu, 1, 2, keterangan. Ini berkelip-kelip, okey. Ya. Acah-acah macam emergency lah, okey. Tapi ada kebaikan lah. Kita ada lampu dah sekarang untuk model ini dan River 2 tak ada. Dekat bawah ni, okey, selain daripada stiker-stiker ni, ada satu slot ni. Ini adalah slotnya, okey. Ada rubber cover, kita buka slot ni dan ini adalah penyambungnya, okey. So sekejap lagi saya akan cuba sambung pergi ke River 3 Plus punya extra battery. Okey, so sekarang kita tengok pula ada River 3 Plus battery. Ini adalah model untuk EB300, okey. Dalamnya sama jugalah. Dia punya watt hours adalah 286 watt hours, okey. So, ini tempatnya kita buka, okey. Dan bateri ni, okey, kita angkat macam ni. Okey, beratnya lebih kurang dalam, kalau untuk EB300, yang ni 3.5 kg. Okey, 3.5 kg. Okey, yang tadi itu saya cerita berapa kg dah? 4.5 kg. Saya tengok tak? 4.5 kan? Okey, jadi campur sekali 4.5 dengan 3.5, lebih kurang dalam 7-8 kg lah, 2 biji ni. Okey, so sekarang kalau kita nak sambungkan benda ni, pastikan kita turn off dulu. Okey, mesin ini, dan yang ni pula sama, dia dekat depan sini ada satu power button. So ini power button, kita turn off dulu.
Okey. Dah off. Okey. Lepas tu kita letakkan benda ni, okey, macam tu je. Okey, macam tu je. Okey. Jadi kita ada power station ini sudah bertambah kapasiti 286 campur dengan 286. Lepas tu baru kita buka. Okey. Dua rubber ni sudah tentulah. Kalau kita tak ada simpan dengan baik, last benda ni yang hilang dulu. Okey. So sekarang kita akan turn on mesin ini. Bila kita turn on mesin ini, sama saja. Bila kita turn on, dia akan sync sekali dengan extra battery yang untuk model ini EB300 lah. Jadi number percentage yang ada di atas dia akan cantum sekali dan dia akan bagi you satu total jumlahnya. Okey. So daripada sini kita akan nampak lah. Dia ada show lah dia punya sign. Okey. Dekat sini. Okey. So ini ada port sudah activate. Okey. Kalau saya keluarkan tak ada portnya tak activate. Ini adalah yang hijau nampak ya. Okey. So sama saja kita cara pakai sama saja. Okey. Itu saja. Okey. So sekarang saya akan pasang pergi ke EB600. Okey, sama juga. Saya akan turn off mesin ini dan bila saya turn off kedua-duanya akan off sekali. Okey, so sekarang saya turn off ni. Okey, dan saya ambil benda ni pergi ke EB600. Saya akan keluarkan benda ni, tarik saja daripada belakang. Okey, dia pakai belakang. Okey, tarik dia. Okey, sama saja kita masukkan dan kita slot in. Setelah kita slot in untuk EB600, okey, lepas tu kita akan tekan power kita dan dia juga sama, dia akan sync mode untuk Liberty Plus campur dengan EB600. Okey. So daripada EB600 ni dia punya berat tu 5 kilo. Okey. 5 kilo. 0.73. Okey. 5.7 kg. Okey. Okey, yang ni tadi saya cerita 4.5. Semua sekali sekarang sudah menjadi 10 kg. Okey, tadi bila yang ni campur dengan ini 8 kg. Okey. So, ini yang saya nak ceritalah. So, sekarang sama saja bila kita dah cantum dengan ni, boleh tak kita cantum 2, 3 sekali? Itu tak boleh ya. Tak boleh. Anda hanya boleh pilih secara tunggal model Liberty Plus atau yang ni campur dengan 300 atau yang ni campur dengan 100. Okey. So nama je. Nama ni rumit sikit lah. Okey. Yang penting saya nak cerita yang ni. Bateri ekstra ni sekarang boleh di-charge. Okey. Secara sendiri. Dulunya kita pakai extra battery, kita tak boleh nak charge dia individual ya. So yang ni kita macam mana nak charge? Kita pakai type C. Okey, type C. So kedua-dua ni boleh pakai macam type C ni dan type C ni boleh keluar dan masuk. Okey, sekiranya macam hari itu you bawa ini pergi camping, ini tak bawa, terlupa, yang ini pun boleh digunakan pakai untuk type C ataupun di charge berasingan. Okey. Alright, so untuk River 3 Plus, apa lagi yang saya nak cerita? Okey. Untuk dia punya bateri tu, dia punya LFP sama sajalah. Dia pakai lithium ion phosphate dengan kebaikannya, of course kita sekarang sudah tahu yang ini dia punya improvement tentang dia punya UPS mode jugalah. Okey. Okey, saya cerita tentang kuasa je ya, kuasa tentang dia punya pure sine wave. Sudah tentu semua model EcoFlow akan menjanakan kuasa pure sine wave. So kalau kita on ni, kuasa pure sine wave yang ini adalah 600. Okey, 600 daripada kotak sini pun ada tulis ya. Sorry ya, saya tengok sekejap Okey. Dia tulis sini 1200 watt. Okey. Itu bermaksud kita dah activatekan expose-nya ya, iaitu tambahan sekaligus. Okey. Kuasa yang jitu sekali adalah apa-apa perkakas electric appliances that needed 600 watt below. Yang ini base cantik. Okey. Kalau 700, 800, 900 masih boleh guna. Okey. Cuma kegunaan itu dia bukan untuk kegunaan jangka masa yang panjang. Okey.
Sekarang saya buat satu test untuk River 3 Plus menggunakan satu blow hair dryer yang 1200 watt. Saya masukkan ke sini. Kalau yang ini belum di on dengan X-Boost, dia hanya boleh mainkan untuk petak yang pertama lah, iaitu level yang number 1. Okey, sekarang saya akan onkan saya punya inverter dan saya on. Jadi kita boleh nampak dia akan overload sebab kita belum lagi pasang X-Boost. Okey. So daripada ini saya nak cerita juga sedikit tentang apps-nya. Okey. Saya akan tunjuk you apps yang baru. Okey, ini adalah apps untuk mode mode River 3 Plus. Okey, ini adalah apps barunya. Okey. App barunya. Nampak skrin dia lain sikit. Okey, dan ini adalah dia punya corak dan pergi ke setting sekarang. Daripada sini kita boleh tengok, of course ada firmware update, saya tak buat dululah. Saya tak cerita tentang yang ini, okey. So saya nak cerita tentang kita punya X-Boost. Okey. Okey, model ni dia banyak sedikitlah dia punya informasi kalau compare dengan River 2. Okey. So sekarang saya cuba untuk activatekan dia punya X-Boost. Kat mana dia? Change the ability schedule, input, output. Okey, dekat sini ya. Alright, so sekarang saya dah turn on X-Boost. Okey. Right, so confirm. Saya hanya boleh pakai model ini untuk X-Boost saya dah turn on ya. So kita tengok daripada sini. Okey, ready, go. Tak boleh. Even though X-Boost saya sudah turn on, saya masih tidak boleh janakan kuasa untuk hair dryer yang 1200 watt ini. Okey. So mungkin hair dryer saya ini perlukan tenaga yang lebih tinggi. Okey. Saya cuba sekali lagi. Okey. Jadi tidak boleh ya. So sekarang saya cuba, saya buat lagi satu cubaan dan saya sambungkan kepada extra battery ya. Okey. Rasa saya sama saja. Kita test, okey. So bermaksud inverter dia, okey. Inverternya, okey, tidak lagi sekuat kalau compare dengan yang River 2 dululah. Kalau River 2 untuk max tu dia boleh bertahan. Okey. Ready, go. Tak boleh ya. So ini jelas. Okey. Untuk River 3 Plus, kuasa inverter itu tidaklah sampai ke begitu tinggi. Alright. Alright. Ini adalah video yang saya nak tunjukkan kepada anda so that anda tahu tentang benda ini, dia punya kebaikan dan mungkin dia punya kekurangan. Okey. Kalau untuk River 2, kita pasang saja. Okey, kita onkan power. Ini River 2 Pro ya. Kita buka petak yang pertama. Level yang pertama, dia boleh. Okey, dia boleh jalan. Dan kalau saya pergi ke level yang kedua, dia boleh jalan lagi. Yang ni sampai 800. 800. Dia punya surge power sampai 1006. Okey. Alright. Yang ini kecil sedikit. Dia punya power hanya 600 dan dia boleh sampai maksimum dia tulis ini 1200. Okey, 1200. So untuk saya saya cerita kadang-kadang kita jangan terlalu percaya kepada apa yang diprintkan di kotaknya. Okey? Sebab dia nak printkan yang paling besar. Okey? Alright, so untuk River 3 Plus. Okey? Memang dia punya design lebih molek, lebih cantik. Extra battery boleh dipilih-pilih. Itulah kelebihannya. Okey? So setakat ni kalau anda tanya saya River 2 Max lah, River 2 Pro lah. Adakah produk itu sudah di discontinue? Belum lagi ya. Belum lagi. Okey.
So saya tak pernah kenal kendali. Saya tak pernah repair lagi model untuk River 3 Plus ini. So cara untuk buka model ini saya belum lagi mahir. Dan kalau untuk River 2 tu biasalah kan, saya sudah banyak buka dan buat checking dan repair. Okey. So kita dah tahu kita punya produk ini siapa yang lebih sesuai untuk dapatkan River 3 Plus. Okey. Kegunaan dia sama kalau anda outdoor camper tapi anda tidak memerlukan tenaga AC power yang besar, anda boleh pilih untuk beli model River 3 Plus. Sekiranya anda nak buat backup kecil macam dekat rumah atau office, memang dia sesuai. Okey? Sebab dia juga ada UPS mode. Jadi gantikan UPS lama yang selalu kita beli yang pakai lead acid battery tu, mungkin adalah sesuai untuk kegunaan anda bagi River 3 Plus ini. Okey? So itu sahaja untuk sedikit semangat tentang River 3 Plus. Okey? Sekiranya saya ada informasi yang lebih pada masa yang akan datang setelah saya analisi produk ini, sebab produk ini memang baru lagi, dia baru mula sampai dekat saya punya Bestwing pada first week of March, okey, pada tahun 2025 lah. Okey. Right, so itu saja saya punya perenggan untuk cerita tentang River 3 Plus dan EB300, EB600. Okey, kalau anda nak beli model ini sama juga boleh tanya kami, WhatsApp kami, nombor kami. Alright, untuk perenggan yang seterusnya yang lebih produk yang lebih lasak dan canggih. Okey. Thank you. Selamat kembali. Yang ini adalah video yang perenggan ketiga, adalah model yang saya nak cerita. Model ini adalah model yang saya rasa model yang sepatutnya sangat baik, okey? Sebab model ini adalah model yang gantikan model macam Delta 2. Dan untuk produk Delta 2 yang sebegini memang sudah lama Bestwing Kua dengan Joanne ada jual bagi ramai customer yang untuk outdoor camping ke, camper truck ke, camper van ke. Okey. Tapi yang ini perbezaannya sedikit ketara, saya akan cerita kepada anda satu persatu. Okey. Untuk kapasitinya, actually dia tidak ada perbezaan. Kalau secara tunggal, secara sebiji saja kita cerita ni, dia pun hanya ada menyimpan tenaga 1024 watt hours ya. Iaitu 1 kilowatt lah. Sama saja dengan Delta 2 yang ni. Okey, sama saja. Okey. So pemegang dia di depan, okey, sama macam Delta 2, okey, dia pegang macam ni tapi corak wah, ada cantik sikit dah. So tengok kat kiri, tengok kat kanan, okey. Jadi perbezaan yang kita boleh nampak daripada luaran adalah tempat kipasnya, okey. Dulu kipasnya di sebelah kiri kanan macam ni. Okey, ruang je untuk masuk tarik angin, okey. Sekarang kipasnya depan belakang dia punya ventilation tu. Okey. So, kita tengok. Okey. Ini adalah power button. Okey. Sama saja tekan long press untuk on. Lepas tu short press ke untuk on balik. Inputnya, outputnya dan type C ada 2 biji dekat sana. Okey, ini type C dia, okey. Dia punya kuasa yang macam saya cerita tadi. Yang ini bukan 100 watt. Ini type C USB yang lebih tinggi tenaga, 140 watt ya. Nampak ya, saya buka lampu ni. Dan yang ini type A sama je. Fast charge, okey. 4 plug dia, yang ini belah ke sini, yang itu belah ke sana untuk you punya kabel senang nak pacak lah. Okey, untuk yang ni nak AC on, tekan sini. Ini untuk on AC, dia punya inverter ni lah. Okey, jadi boleh nampak yang 50 Hz ni sudah on, okey. Dan output ni. Dengan saya nak on off untuk USB, saya punya USB ni adalah pakai switch dekat sini lah. Okey, ini yang depan lah. Okey, kita dah tengok dia punya depan. Jadi, perbezaan yang paling ketara antara Delta 2 dengan Delta 3 Plus adalah plug AC-nya. Yang Delta 2 dulu, plug AC-nya di belakang. Okey, so sekarang yang Delta 3 Plus ni,
dia punya plug AC sudah pindahlah ke depan. Itu sah. So ini adalah ventilationnya. Okey. Okey, memang cantik, molek dia punya design. Sekarang sudah menjadi silver. Okey, ke floor. Alright, daripada belakang ni kita tengok dulu ya, tengok dulu. Belakang ni dia menjadi satu casing, dulu punya tempat cucuk lain. Yang ini tempat cucuk. Oh, sudah menjadi dua solar charging input, okey. Solar charging input dua, dan dia punya extra bateri penambahan untuk kembangkan kapasiti. Dulu Delta 1 dekat sini. Okey, kalau Delta series yang pertama tu tak boleh nak sambung lah extra bateri. Delta 1 boleh sambung XT150 dekat sini. Okey, ruang dia dekat sini. Nampak tak? Okey. Yang itu, okey. Itu dia punya extra bateri lah untuk Delta 2. So, yang ini Delta 3 Plus, boleh tak kita pakai Delta 2 punya extra bateri? Boleh. Actually, extra bateri tu dia boleh salin mengenali. Okey. Salin mengenali ya. Okey. Right. Tapi sekarang kita tengok untuk Delta 3 Plus, dia punya XC150 di belah belakang sini. Jadi senang sikit lah untuk kita nak pasang kabel. Okey, yang ni sudah tentu kita cerita. Oh, senang patah lah kalau macam tu. Oh, dia lebih cerdik pandai. Dia sudah menjadi satu laci. Okey, slot in. Kita boleh simpan macam tu. Okey, untuk yang pakai DC 12 watt, peti sejuk ataupun yang barrel port ni, masih sama. Dia punya switch dekat sini. Jadi senang sikit lah bila kita tak tengok, kita nak sentuh dan kita nak pegang, kita nak on kan, kita punya DC untuk peti sejuk, bolehlah, senang, tak susah sangat lah. So yang ni untuk kita samalah walkie-talkie ke apa yang 12 watt tu. Alright, so yang ni cara buka dia macam ni, okay, ya? Daripada atas ke bawah, okay? Ini DC 12 watt, okay? Alright, ini XC150, ini untuk AC charging lah, sudah tentu, okay? Kebaikan untuk solar charging. Kenapa satu menjadi dua? Ini adalah untuk mempercepatkan. Okey, sekiranya kita ada solar yang lebih besar, kita boleh masukkan, okey, dua sekali. Jadi charging time tu boleh dipendekkan, okey. Untuk bateri model Delta 3 Plus yang hanya mempunyai 1024, okey, tapi PV input ni bermaksud adalah solar input lah. Dulu hadnya sampai Delta 2 500 watt. Sekarang menjadi 2 XT60i. Jadi tambah 500 lagi, jadi kita dapat 1000 watt untuk solar input. Jadi kita sudah double, iaitu percepatkan solar charging time. So yang ini boleh kita kembangkan, okay, expand kita punya capacity. Okey, dengan berbagai-bagai extra bateri daripada yang macam Delta 3 Plus punya extra bateri sudah tentu. Okey. Dan Delta 2 Max punya extra bateri, Delta 2 punya extra bateri, apa-apa saja extra bateri yang boleh disalin mengenali, okey, dia boleh di-identify, dia boleh kenal. Jadi daripada expandable 1 kilowatt boleh sampai ke tahap paling banyak iaitu 5 kilowatt lah. Okey. Yang ini, yang cerita tentang kurang daripada 10 milisecond ini. Ini samalah, built-in UPS lah. Ini samalah. Maksudnya dia punya kegunaan untuk standby sebagai UPS lebih baiklah. Okay? Yang lama punya, boleh tak dia menjadi UPS? Boleh juga. Cuma dia punya second tu, dulu dia capai kurang daripada 30 milisecond. Yang untuk Delta 3 Plus ni, dia kurang daripada 10 milisecond. Satu lagi benda, okey, agak penting, okey, iaitu dia punya cycle. Yang dulu Delta 1 3000 cycle, yang ini dia upgrade bateri punya kualiti tu menjadi 4000 cycle. Okey, setelah 4000 cycle anda charge and discharge, baru dia bateri punya health turun ke 80%. Jadi anggaran kegunaan untuk mesin ini lebih kurang sama dan dipanjangkan. Umur dia boleh guna dan jangka hayatnya sampai setakat lebih kurang 10 tahun. Okey. Untuk charging time, okey, dia telah percepatkan charging time-nya. Dulu untuk charge sebiji 0 sampai 100 2 Delta 1 kita memerlukan 1 jam 15 minit. Okey. Lebih kurang lebih. Okey, 75 minit lah. So, yang ini kita hanya perlu charge dengan
dalam 1 jam, iaitu 56 minit. Okey, tapi semua ini boleh diubah sebab kita ada apps yang kita boleh control. Okey, kita boleh control. Okey, sekarang katakan ini adalah apps EcoFlow. Jadi sekarang saya nak masuk, okey, nak pakai wifi ke, saya skip dululah sebab saya nak tunjuk you. Okey, River 3 Plus. Okey, saya masukkan. Dan kita apa? Ini Delta 3 Plus. Okey, sorry ya. Ini adalah dia punya cara Outlook lah. Yang ini yang lama sikit punya, yang ini yang baru. Tapi saya lebih suka yang ini sebab yang ini saya tak begitu biasa saya pakai walaupun dia nampak macam cantik. Okey, sekarang saya cuba yang ini, saya tunjuk kepada anda. So daripada sini kita boleh nampak, kita boleh on kita punya AC. Okey, kita boleh on DC iaitu di belakang ni lah. Okey. Ini adalah DC, sekarang saya off. Jadi kita boleh nampak sekarang kita nak on kita punya AC pula dekat sini. Ini AC-nya. Kalau aku on dekat sini, sini on lah. Okey, kalau aku off dekat sini, sini off. Okey, dia sudah link. Okey. Right, yang USB pun sama juga. Yang ini saya off kat sini. Yang ini USB adalah switch untuk benda-benda ni lah. Okey, Type C. Okey, 140 watt. So untuk setting kat belakang ni sama. Okey, dia lebih banyak sikit dia punya auto timer. Okey, timer lah, timer untuk LCD screen semua dekat sini. Jadi saya tak payah cerita banyak. Okey, ini device timer, auto off, semua benda dekat sini. Untuk AC time up, okey, DC time up, semua dekat sini. So, yang ni AC charging speed. Okey, yang dulu Delta tu hanya boleh charge 1200 watt paling cepat. Okey, walaupun saya selalu encourage customer kalau tak ada kesuntukan masa, gunakan charging yang lambat sedikit iaitu setengah ya. Boleh kita pakai quiet charging. Okey, kita pun boleh pakai optimized battery charging. This is a very good one. Iaitu 500 watt. Kalau kita tak ada nak on the way tengah jalan nak pinjam charging, kita pakailah optimized charging. Lambat sedikit pun tak apa. Tapi kalau kita on the rush, okey, kita pergilah full charging 1500 watt. Jadi anda boleh dapatlah 56 minit. Okey. So itu sedikit sebanyak informasi daripada app yang kita boleh tengok. Expose ini saya belum on. Kita cuba pakai mesin ini. Okey. Saya belum on. Original ni mesin boleh sampai 1800 watt. Sekarang expose belum on, kita cuba juga. Okey. Pakai AC. Alright, sekarang saya punya level ni belum buka. Okey, level 1, level 2. Biar saya cuba dengan level 1 dulu. Saya on. AC sudah on. Saya level 1, kita tengok dia punya output. Saya jauhkan sedikit driver, so tak bising. 508, iaitu setengah. Level 1, saya pergi ke 1000. Okey, yang ini boleh. Okey, ini sekarang expose pun belum on lagi ya. Right? Okey, alright. Sekarang saya cuba tutupkan mesin ini. Dan saya pergi ke belakang, saya onkan expose. Expose dia dekat sini. Confirm. Okey. Sudah saya on expose, saya balik dan saya onkan AC saya juga sama sekali. Saya on level pertama. Saya onkan switch. Okey, kita tengok. Okey, 504. Okey. Pergi ke level yang kedua. 1002. Okey. 1000, okey. Actual output tadi lain. Kalau saya dah off, saya pergi ke Xboost 102. Xboost saya tutup. Okey, saya onkan lagi mesin ini. Okey. Sama saja. Jadi inverter untuk Delta 3 Plus ini sudah tentunya lebih baik. Model yang saya rasa saya akan menyukai, iaitu saya suka model ni. Tapi kalau ditanya saya, adakah saya masih cinta dengan Delta 2? Memang saya sayang dia. Okey. Okey. Untuk anda yang nak beli sampel ya. Kalau anda nak beli melalui Bestwing secara offline, okey, cari Joanne, cari saya. Okey, ini adalah beg yang kami dapatkan khusus. Okey, khusus untuk anda.
Sebab sekarang kipasnya dah dekat depan belakang, jadi tempat buka untuk kipas berjalan angin ada di tempat depan dan belakang. Okey, beg ini. Okey. So kita hanya akan bagi special kepada customer kita untuk mungkinlah mulai sekarang 28 hari bulan Mac. Okey, kalau anda beli mesin ini Delta 3 Plus, kami akan bagi. Boleh ya, bos? Let me consider. Okey, Joanne cakap consider beg mahal. Apalah. Kasihlah beg. Okey. Tak apalah. Okey, selalu orang cakap saya punya video sangat serius. So saya cuba gurau sikit, okey? I try. Kita cuba untuk yang bukan beli kat Shopee, okey? Yang nak dapatkan Shopee voucher, okey, tak ada break for free, okey. Anyway, kalau anda beli secara offline, beri direct dengan Bestwing, okey, beli dengan Kuah akan bagi penjagaan yang lain. Okey. Alright, so Delta 3 Plus, apa lagi yang saya boleh cerita? Okey. Ya, so terima kasih Joanne. Untuk alternator charger, okey. Ini adalah mesin ada XT150. Jadi yang tadi model-model yang kecil ni, adik-adiknya, memang tidak ada XT150. Jadi yang ni bolehlah. Ini adalah alternator charger, okey. Apa benda ni? Yang tahu sudah tahu kan, yang belum tahu saya cerita. Alternator charger ni kita nak sambungkan, cantumkan dalam kereta kita, depan bateri tu kita cerita positif negatif, kami yang pasang lah kan, kami boleh tolong pasangkan. Tapi kalau you punya tempat tu jauh daripada Kuala, Sabah, Sarawak, okey, saya tak jual Indonesia sampai ataupun Filipina, saya tak jual. Saya jaga customer Malaysia yang sebelah West Malaysia, senang sikit saya jaga. East Malaysia pun saya cuba jaga sebab yang mungkin walaupun bateri ni susah nak hantar melalui airplane, tak ada kemungkinan by sea freight saja, iaitu melalui laut saja. Okey, laut, okey. Tapi bolehlah sampai 3-4 minggu ya. So Delta 3 Plus ni, alternator charger ini dia akan charge balik mesin ini semasa kita atas jalan tu. Kita pandu kita punya truck, kita nak jalan daripada Sarawak pergi ke Borneo atau Sarawak pergi ke Brunei ataupun sampai ke Sabah. Setiap 1 jam setengah, 1 jam 3 lah, 1.3. Dia cerita 1.3 hours. Saya cerita 1.5 hours, iaitu 1,5 jam. Daripada 20%, 30% atau berapa anda boleh dapat balik sampai ke 100. Sebab charger ni boleh bagi dia maksimum 800 watt charge. Okey? Itu untuk di atas kereta. Masa kita bawa kereta, kita jalan, baru kita charge melalui alternator charger. Sebab kita boleh camp sini, lepas tu kita pakai, kita tak payah nak cari hotel untuk nak charge balik. Kita tak payah nak balik rumah untuk nak charge balik. Kita hanya charge semasa kita atas jalan. Sudah tentu dia boleh juga di-charge dengan solar panel. Dan tadi saya cerita, solar panel tu 500 campur 500. Di mana yang dulu punya Delta tu, dia hanya boleh charge satu saja. Yang ini adalah Delta tu yang lama. Okey, kita tengok sekali. Ini plug dia kat belakang. Okey, ini dia punya solar sebiji kat belakang. Ya, Delta tu. Okey, ini plug dia kat belakang. Okey, ini Delta tu. Kipas dia kat tepi. Okey, switch dia kat depan. Okey, ini Type C. 2 biji Type A. Ada 2 yang lambat, 2 yang cepat. Yang ini pula semua cepat. 2 cepat Type A, 2 cepat Type C. Okey, tapi yang ini tak ada Type B. Okey, walaupun dia boleh guna function UPS. Sebab dia masih juga kurang daripada 10 milisecond. Ya, iaitu dia tidak putus tenaga lah. Okey, satu lagi yang saya nak sentuh. Kipas ni. Okey. Dulu kipasnya yang Delta tu mungkin kita nak charge cepat 1200 watt maksimumnya. Kita boleh dapat dengar kipas tu kuat sikit lah. Tapi untuk Delta 3 Plus, kipas dia sudah kurang kuat. Kalau you charge 1500 watt pun, dia punya kipas antara 30 dB. Ya, itu bunyi dia macam tu. Dia bukan macam tu. Okey. Anyway, bila kita dah beli benda ini, kita nak jaga bateri kita. Okey, untuk jangka masa yang lama sikit pakai. 10 tahun, 11 tahun, okey. Jadi kita charge tu, kita tahulah menjaga. Okey, tak ada rushing charge kurang sikit 700 watt, 600 watt optimize charging. Okey?
Nampak tak ini XT150 delta 2 kat tepi. Alright, so untuk delta 3 plus, adakah dia kita akan jual lebih banyak? Ya, saya rasa inilah. Okey, model yang akan gantikan delta 2. Dan sekaligus pada masa ini 2025 bulan 4 ni, okey, semasa sekarang masih bulan Ramadan. Okey, lagi seminggu lagi nak raya lah. Delta 2 masih mantap. Okey, Delta 3 Plus sudah datang. Okey. So, untuk Delta 3 Plus itu saja expansion untuk kembangkan bateri saya dah cerita, tapi hari ini saya belum dapat stok untuk extra bateri Delta 3 Plus. Jadi macam mana kita panggil model ni? Delta 3 Plus. Yang itu dulu kita panggil Delta 2. Okey, sekian saja untuk perenggan yang agak panjang ni. Okey. Itu saja. Saya akan teruskan kepada video yang last one, iaitu kepada dia punya Bro, ya, iaitu Delta Pro 3. Okay, so sekarang saya balik kepada model yang last one. Okey, ini adalah brother, okey, yang paling besar, okey, setakat yang portable. Model ini adalah model Delta Pro 3. Yang ini adalah Delta Pro, okey. So kita tengok sedikit, okey, dengan jauh. Okey, ini adalah Delta Pro. Okey. Ini sama jugalah. Okey. Okey, saya tengok sama je modelnya, okey, tak ada juga tukar handle yang baru ke apa, sama saja. Okey, so sekarang saya akan cuba Delta Pro 3. Saya akan angkat ni. Okey. Berapa berat benda ni? Okey. Setakat lebih kurang dalam 50 kg. Okey. Power dia button dekat sini. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan Delta Pro 3. Kita pusing-pusing sikit. Okey, mai. Pergi sana. Okey. Ini ada dia punya tepi ni. Okey. Masih boleh buka. Okey. Lepas ni, saya pusing belah ni pula. Tengok Ustaz. Sini pun ada. Ini untuk port extra bateri kat belakang. Kita tengok dulu. Okey, saya simpan sikit. Okey. Ini adalah port extra bateri. Ini adalah port extra bateri, bukan yang ini. Yang ni dua. Yang dua ni adalah port extra bateri. Okey, ini adalah port lain. Yang ini adalah port AC charging. Biasalah, AC charging dekat sini. Dan dia punya solar charging dekat sini. Nanti saya buka lampu Ustaz. Okey. Alright, yang ini 30 sampai 150 watt 15 M. Okey. Yang ini 11 sampai 60 watt 20 M max. Jadi dulu punya Delta Pro dia hanya ada satu je. Okey, tapi sekarang untuk Delta Pro 3 ada dua. Dan sini ada satu switch untuk fast charge. Okey, atau adjust. Adjust bermaksud anda boleh pilih lah dekat you punya apps tu. Sama saja. Style macam laci. Oh, inilah baik. Okey, taklah senang pecah-pecah. Okey. Right, saya semua dah buka. Okey. Kipasnya ya memang depan belakang. Sama jugalah dia punya konsep untuk Delta Pro dulu. Kipasnya kat tepi. Ya, jauh sikitlah. Okey. Untuk Delta Pro 3 kipasnya depan belakang. Okey. Mesin ni saya tak pernah buka lagi. Mesin ini saya dah tak pernah repair, pernah buka. Okey. So kita tengok lagi. Yang ini boleh charge EV lah. Okey, mai. Sekarang kita tengok Sat. Setelah saya buka semua tempat tu. Okey, ini cara dia. Kita angkat. Okey. Boleh tak kita letak macam ni? Boleh. Okey. Right, so tengoklah. Ini adalah Delta Pro 3 yang paling baru. And this is considered the first unit in Malaysia. Okey. Right. Oh, bunyi dia pun lain sikit. Okey, sekarang saya nak cuba angkat mesin ini. Walaupun saya tahu dia berat,
Tapi saya nak bagi you tengok. Jauhlah sikit baru nampak kuah. Okey. Hui. Okey, 50 kg. Okey, Delta Pro 3. Okey, kita cerita sedikitlah dia punya spek tu. Biasa saya angkat macam ni saja. Benda ni seharusnya angkat oleh 2 orang. Bukan 1 orang angkat. Okey. Okey, dia punya capacity ya. Saya cerita berat jugalah ya. Capacity dia 4096 watt hours. Okey, 4096 watt hours. Okey, untuk DC 12 watt tu semua dekat area sini lah. Okey, ini tempat ni. Ini adalah DC output. Okey. 12 watt punya dekat sini. Okey. Ni. Lampu. Nampak. 12 watt 30 amp max. Okey, ni remote lah pasang Cat 6. 12 watt 5 amp max output dia. Ni switch dia. Okey. So yang belah sini pula 15 amp max. Okey, ni plug saya belum kenal pasti lagi. Nanti saya belajar saya bagi tahu lagi. Oh, untuk AC di depan. Macam dulu sama juga di depan. Okey. Untuk Type C 100 watt saja ya. Ini bukan 140 watt. Okey, ini fast charge Type A. Alright. So power dekat sini. Kipas dekat sini. Capacity 4096 watt hours. Inverter, kebolehan powernya, kebolehan untuk dia sini. Okey. Dia boleh lancarkan 4000 watt. 4000 watt. Dah macam satu generator yang agak mantap. Okey. So tak payah pakai gas, tak payah pakai petrol, yang ni. Walaupun dia boleh guna bersambung, saling berkenali dengan EcoFlow punya new gen smart generator, ya, yang 4000 tu. Okey, so yang ini surge power dia boleh cecah sampai ke speknya memang tulis sampai 8000 lah. Okey. Tapi setakat apa yang saya guna pakai, yang Delta Pro yang saya pakai kat rumah, memang mantap untuk Delta Pro ni. Delta Pro ini pun dah mantap. Delta Pro ni sepatutnya lagi mantap. Okey. Okey, untuk dia punya output semuanya ada 12 output lah. Okey, solar input dia memang dia ada 2, satu 11 sampai 60 watt, satu lagi yang 30 watt sampai 150 watt. Yang tadi kat belakang tu solar. Okey. Dia punya charging time, kalau you buka maksimum, pakai kabel, pakai wall plug daripada dinding ya, jangan pakai extension. Dia akan tarik 2400 watt. Okey, kalau compare dengan yang lama, maksimum dia 2900 watt tau. AC charging watt. Yang ni dia boleh sampai ke 2400 watt daripada charging from the wall outlet socket 1.7 jam. Okey, dulu lama sikit. Walaupun sekarang hanya 2400 watt tapi 1.7 jam. Okey, kalau recharging pakai solar panel maksimum mungkin dapat 2000 lebih watt dalam 2 jam lah boleh kau tim. Okey. Right, kalau you pakai alternator charger, pakai model ni untuk camper van ataupun you punya motorhome. Yang ini you pakai alternator charger charge 800 watt punya hal, you dalam 5,5 jam you akan charge penuh. Ini tempayan tenaga elektrik yang agak besar. Okey. So, inilah sedikit sebanyak tentang bukan Delta Pro 3. Okey. Model Delta Pro 3 ni. Okey, dia panjang sikit kalau you tengok comparison dengan Delta Pro mai. Okey. Sekarang saya put roda dengan roda. Level dia sama. Okey. Akan nampak daripada atas ia kamera. Okey, my side sini. Okey ah. Dia lebih panjang. Okey, panjang sikit. Ini roda ke roda. Okey. Then lebar dia pun dia lebih gemuk sikit lah. Okey, yang ni kurang sikit. Ini gemuk sikit. Okey. Tapi dia punya stackable extra battery, ini saya nak cerita. Yang ini kalau Delta Pro, dia punya extra battery size dia sama. Casing dia sama macam tu besar. Pula yang ini Delta Pro 3, dia punya extra battery kecil je. Okey.
Okey, saya belum terima extra battery lagi. So yang Delta Pro 3 ini sudah tentulah akan menggantikan Delta Pro, okey, pada masa hadapan. Okey, adakah stok Delta Pro kita masih jual? Ya. Yeah. Untuk tahun 2025 masih kita jual untuk Delta Pro dan masih lagi ramai customer yang memilih Delta Pro sebab harga dia sudah lebih lebih mampu milik. Okey. Yang ini memang tak boleh ceritalah. Okey, dia punya harga. Okey. Okey, so sekarang daripada semua series yang saya sudah cerita, saya nak buat penutup lah ni untuk last kategori. Okey. So kita pergi ke penutup. Okey. Terima kasih kalau anda masih bersama saya di setakat ini. Okey, sebab video saya tahu memang panjang untuk series River 3, Delta 3 Plus 3, Delta Pro 3. Okey, so pada penutup ni saya nak cerita terima kasih banyak kepada customer yang sudah support kami Bestwing, Kua dan Joanne. Sudah lebih kurang 4-5 tahun lah. Okay. Saya mula dengan tahun 2020, sekarang sudah 25 pula. 2025. Okay. So, kami Bestwing Solution memang buat dekat home base lah. Sekarang masih saya tak ada nak buka kedai ke apa. Tapi kalau untuk kedai, customer, bila saya pergi camping, saya tak ada dekat KL. You call saya cakap saya tak ada, tapi masih ada tempat yang mungkin anda boleh pick up, iaitu daripada kedai saya pun di sebelah Ceras juga. Okey, kalau untuk online sales memang kita ada jual kita punya produk dekat Shopee. Shopee saya adalah Bestwing Solution, setakat ni masih Bestwing Solution. Okey, untuk Shopee dekat Lazada pun ada, tapi under syarikat saya yang original saya, iaitu The Guitar Store Malaysia, ya. Kalau you pergi ke Lazada, you nampak The Guitar Store Malaysia yang jual gitar, alat-alat muzik tu ada syarikat saya juga. Okey, so yang dekat Lazada sana saya ada pamerkan, ya. Yang ada pamerkan produk-produk untuk camper, iaitu EcoFlow punya produk dekat Lazada page. Tapi kalau boleh Shopee punya page, terus boleh berurusan dengan Joanne lah. Lazada pun sama juga, okey. So kami lebih mengalu-alukan sekiranya anda nak beli dengan Kua, nak cerita dengan Kua, yang berhasrat nak belilah, nak datang ke Bestwing, iaitu ke tempat tinggal kami, sila minta anda buat panggilan telefon, WhatsApp untuk buat satu temu janji dulu. Okay? Please help me to make appointment so that kami bersedia untuk serve anda. Okey, sebab kalau anda nak masuk walk-in memang kami tidak dapat buat lah, sebab kadang-kadang kami pun tak ada dekat rumah atau macam mana pun kita tak ada. Okey, untuk kat Google Place, kalau kepada sesiapa yang ada pernah tengok Google Place, saya tak boleh nak tulis dekat sana. Saya cuba tulis by appointment, things like that, but it's always still got customer walk-in. But setiap satu yang datang, kalau saya ada kat rumah, saya serve, saya akan sambut baik saja. Okay. So, penutup ni saya akan cerita, kami masih aktif, okay, Bestwing Solution, okay, dengan lebih pesat lagi untuk EcoFlow, dan masih lagi jual peti sejuk brand Elpico dengan Coldco, dan apa-apa lagi benda yang baru, tapi kami akan hardkan. Okay, produk-produk yang saya dengan Joanne nak jual tak banyak, mungkin hanya kepada kategori power, solusi untuk camper outdoor, untuk guna backup ataupun untuk kerja-kerja anda, okay, untuk syarikat-syarikat yang memerlukan, okay. Dan untuk portable aircon, okay, untuk macam brand-brand Cybertech, okay, brand-brand EcoFlow, okay, untuk Glacier EcoFlow, peti sejuk, untuk power station yang baru dan yang last gen, okey. Taklah lama sangat. Ada juga yang refurbish sedikit sebanyak yang boleh dijual dengan harga yang lebih istimewa, okey. Okey, setakat itu saja Bestwing Solution dari sahabat saya Kua dengan Joanne.
saya sekali lagi terima kasih untuk anda yang support kami, okey. Dan kami daripada Ceras Kuala Lumpur, okey. Itu saja, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang, okey, untuk produk yang lain mungkin. So sekian saja dan terima kasih dan Waalaikumsalam. Okey. Bye bye.